kedudukannya sebagai negeri paling utara di Pulau Sumatera, berhampiran dengan negara Timur Tengah, menyebabkan bumi Aceh menjadi pusat penyebaran Islam paling awal di Asia Tenggara. Sistem pentadbiran berasaskan syariah serta sifat rakyat jelata yang menjunjung nilai-nilai murni Islam menyebabkan bumi Aceh mendapat gelaran Serambi Mekah. Catatan perjalanan Marco Polo pada tahun 1292 sewaktu dalam pelayaran ke Parsi dari China membuktikan beliau telah singgah ke Sumatera. Beliau melaporkan terdapat 6 pelabuhan yang sibuk di bahagian utara pulau tersebut, termasuklah Pelabuhan Perlak, Samudra dan Lamri. Catatan tersebut membuktikan bahawa kerajaan Islam yang pertama ditubuhkan di Aceh adalah Kerajaan Perlak, iaitu pada tahun 804 atau lebih tepat dengan kiraan 100 tahun setelah Islam tiba di Nusantara. Aceh mula menerima syiar Islam pada tahun 1205 berbanding dengan kemasukan Islam ke Melaka pada tahun 1414. Kerajaan Patani yang kini terletak di Thailand, utara Semenanjung, menerima syiar Islam pada tahun 1457. Penghayatan Islam dikatakan bermula di bumi Sumatera apabila pemerintah Aceh yang ketika itu bernama Merah Silu telah memeluk Islam dan menukar namanya kepada Malikus Saleh. Berdasarkan catatan sejarah silam, pembesar dan rakyat akan sentiasa menganut setiap agama rajanya. Aceh juga tidak terlepas dengan situasi ini. Pemerintahan Sultan Alauddin Dayat Shah di Aceh yang bermula pada tahun 1537 telah menjadikan Islam bertapak kukuh di Nangroy, Aceh Darussalam. Kemakmuran negeri Serambi Mekah ini dengan kestabilan politiknya mencapai tahap puncak gemilang ketika pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang mula memerintah pada tahun 1636. Terdirinya kerajaan Islam Samudra Pasar di Aceh selepas kemasukan Islam Sultan Merah Silu menyebabkan lenyapnya kerajaan Hindu yang bertapak di bumi Aceh sebelumnya, iaitu Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa dan Kerajaan Indrapatra. Sementara kerajaan Buddha yang sempat bertapak di bumi Aceh
sebelum kedatangan Islam ialah Kerajaan Indrapura. Masjid Raya Baitur Rahman yang terletak di tengah-tengah Bandar Aceh dibina pada tahun 1875 Masihi. Menurut catatan sejarah perkembangan Islam di Nusantara, masjid tersebut merupakan penyumbang utama syiar Islam di Asia Tenggara. Masjid Raya Baitur Rahman ini mendapat pengiktirafan sebagai Universiti Islam pertama di Nusantara pada kurun ke-7. Masjid tersebut menyediakan 17 fakulti pengajian ilmu-ilmu Islam.